Ada orang tanya, bau-bau ni macam mana kutipan hasil boleh naik? Cukai tanah duk minyak tu juga. Cukai tanah tak naik tuan-tuan. Tahun 2026 ni demo yang kata nak naik. Kita apa kalau boleh naik bagus ya. Cukai tanah kita ni geng-geng kok penang ni kok kekor apa tu bendang banyak. Cukai tanah bendang seluruh Kedah ada 222,000 hektar tanah di seluruh Kedah. Cukai tanah seluas 222,000 hektar tu 2.5 juta saja setahun. Pasal kita tanah syarat padi. Syarat padi cukai dia murah sehingga kerajaan buat cukai minimum RM10. Pekat bayar RM10 lah. Ada apa gelung RM10 nak bayar RM5 tak padan nak pergi jabat tanah kan. Minyak lebih daripada tu. Maka bayar cukai minimum RM10, kebanyakan RM10. Maka kutipan untuk tanah bersyarat padi 2.5 juta. Baru-baru ni pejabat tanah, pentadbiran tanah Kedah kutip 500 juta lebih. Dia minta cukai tak naik, mai di mana duit tu? Kita telah buat kutipan dalam tempoh, sebab saya ambil tahun 2000 sampai tahun 2025, jadi 25 tahun. Kalau saya ambil daripada mula-mula Tuhan buat dunia pun sama. Ni di negeri Kedah ni kita kutip hasil paling tinggi dalam sejarah negeri Kedah, 819 juta tahun 2025. Pasal apa kita boleh kutipan hasil yang banyak walaupun cukai tak naik? Pasal banyaknya projek-projek pembangunan di Kedah. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak mula buat projek pembangunan daripada tanah tanian nak pergi buat kelang, tuan-tuan kena convert tanah tu daripada tanah tanian pergi tanah komersial. Hak tu kena bayar. Bila banyak projek pembangunan, banyak conversion berlaku, maka cukai tanah kita boleh kutip lebih banyak, bukan cukai naik. Tanah pertanian pergi tanah syarat industri, ada conversion, dia kena bayar. Bukti bahawa berlaku projek pembangunan yang banyak di Kedah adalah meningkatnya kutipan hasil tahun demi tahun. Sejak 2020 kita mula jadi kerajaan semula. Tuan-tuan sekalian, tahun 2000 kutipan hasil 280 juta. Tahun 2000 paling tinggi tahun 2010 zaman Ustaz Zidan 438. Ada 560. Ada satu tahun tu 2019 Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, dia bagi cemen 200 juta kat Kedah. Tak tahulah pasal anak dia jadi MB kat Kedah, tak tahulah dia bagi 200 juta cemen. Tahun tu dapat 758 juta. Kita tak dapat cemen tuan-tuan. Kita takbir, kita urus, kita kutip, tak ada duit cemen. 819 juta. Pandai kita ke pandai lima? Mau nak kata aku pandai pun malu ni macam mana? Pandai orang pah tuan-tuan. Kerja rajin-rajin, kerja tak berhenti. Orang pun kesian tengok kita kerja tak berhenti. Cukai tanah pergi bayar, cukai nu pergi bayar. Lama-lama himpun, bolehlah kutipan tertinggi dalam sejarah negeri Kedah.